kurang 2 minggu lagi ataupun lebih kurang 2 minggu kita akan bertemu dengan bulan Muharram. Seperti yang kita biasa di negara kita ini, tradisinya bila tiba Muharram akan diadakan sambutan Ma'al Hijrah, sehingga tenggelam kepada cerita asal kepada Muharram, iaitu kelebihan Muharram itu sendiri. Sebab itu tahniah diucapkan pada pihak surau yang mengambil inisiatif menghidupkan kembali tajuk kelebihan awal Muharram ini, atau kelebihan bulan Muharram. Sebab kita dah dilupakan dengan cerita hijrah semata-mata. Dan ini sebenarnya cerita baru. Sambutan Ma'al Hijrah hanya diperkenalkan di negara kita pada tahun 1987. Sebelum daripada itu, tahun baru Islam ataupun 1 Muharram hanya diraikan secara kecil-kecilan, tidak dijadikan acara pun di peringkat negeri atau kebangsaan. Di Masjid Surau sebelum tahun 87 hanya mengadakan majlis mengenang peristiwa Ashura ataupun kemuliaan 10 Muharram ataupun kelebihan bulan Muharram. Namun segalanya berubah pada tahun 1987. Pemerintah ketika itu di bawah pimpinan Perdana Menteri sekarang Tun Dr. Mahathir, dia telah menetapkan 1 Muharram sebagai cuti umum kebangsaan dan memulakan sambutan Ma'al Hijrah secara rasmi. Dan sambutan ketika itu diadakan di Pusat Islam 1 Muharram tahun 1408 Hijrah bersamaan 28 Ogos tahun 1987.